Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada Zordak Motorsport Bangi. So, saya nak cerita pasal X50 yang depan korang ni. Semalam datang towing. Okey, X50 engine 1.5. So, apa isu dia? This one. Okey, tengok timing belt putus, geng. Okey, kalau korang tengok, dia dah reput. Okey, so berapa mileage? 128-26 macam tu. Tak sampai 130,000. Tapi dah lebih 100 lah. So macam timing belt ni, seperti yang korang tahu, X50 ni pakai timing belt. 1.5 ni pakai timing belt. Tak kisahlah, X50, X70 dia pakai timing belt. So korang kena tengok, bila dah nak sampai 100, 80k ke 100k, make sure pergi workshop ke mana-mana, check keadaan dia. Macam ni kalau korang tengok memang dia dah reput. Kalau boleh tengok, dia dah crack ni. Nampak tak? Dia dah crack. So dia dah snap macam ni. So tak ada jalan lain, kena angkat head. Valve mungkin dah bengkok lah. Alright, so kereta ni tak silap dia tengah drive kot. Dia tengah drive and then tiba-tiba engine mati. Nak start tak boleh. So datang sini towing, kita check, rupanya dia punya timing belt dah putus. So timing belt ni 100k, 80k dah boleh ganti, ataupun maksimum lah 3 tahun. Dah masuk tahun ketiga, tukar je lah. Benda tak mahal sangat. Macam ni siap dalam 780 bawah 800 kan. 780 satu set siap semua. Okey, daripada kena beribu-ribu. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.